Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Anda bersama saya, Nur Christina Ramadhani, wartawan skor TV PSS. Para penonton yang dihormati, pada hari yang penuh barakah ini, kita berkumpul di Dewan Sri Oran bagi menyaksikan majlis perasmian Ihya Ramadan ataupun dengan nama lainnya Refreshment of Ramadan bagi tahun 2025 bersamaan dengan 1446 Hijriah. Majlis ini merupakan anjuran bersamaan Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dengan kerjasamanya Skor TV PSS. Majlis ini juga merupakan simbolik kepada bermulanya pelbagai aktiviti keagamaan dan kebajikan di sepanjang bulan Ramadan yang mulia. Jom kita dapatkan perkongsian daripada Ketua Panitia Pendidikan Islam tentang aktiviti ataupun program yang telah dirancang sepanjang bulan Ramadan ini. Assalamualaikum Ustaz, apakah aktiviti yang telah pun dirancang sepanjang bulan Ramadan ini? Okey, banyak aktiviti telah kita rancangkan. Antaranya adalah aktiviti berbuka puasa. Antaranya juga ada aktiviti pertandingan seperti azan, kuis, warna dan pelbagai lagi yang menarik. Selain daripada itu juga, kita juga menyediakan untuk murid-murid buat rakaman video sepenuh bulan Ramadan Al-Mubarak. Sekarang, mari kita dengar pandangan Puan Guru Besar serta beberapa orang wakil murid tentang aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dan harapan mereka. Harapan cikgu untuk majlis program Ihya Ramadan pada tahun ini, di mana program Ihya Ramadan ini telah dilaksanakan di bawah Panitia Pendidikan Islam dan juga Bahasa Arab. Jadi harapan cikgu semoga program dan juga aktiviti yang dilaksanakan pada tahun ini memberi manfaat hasil kepada anak-anak sekolah kebangsaan Oran dan semua warga sekolah untuk mendapat sesuatu dari segi, terutamanya dari segi pengetahuan, pengalaman dan juga kemahiran dalam aktiviti yang dilaksanakan pada tahun ini, insya-Allah. Terima kasih. Aktiviti ini yang pertama adalah untuk memenuhi ruangan masa murid, dan yang kedua untuk memberi infak serta ilmu kepada murid, dan seterusnya agar murid dapat menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh keinsafan, dengan penuh ibadah dan dapat menimba ilmu hasil daripada program yang telah kita anjurkan ini. Sekian. Aktiviti ini yang pertama adalah untuk memenuhi aktiviti yang saya minat ialah pertandingan azan. Aktiviti yang saya minat adalah membuat sapu raya. Aktiviti yang saya paling berminat ialah kuis Ramadan. Aktiviti Itulah tadi kemeriahan majlis yang dapat saya kongsikan untuk episod kali ini. Semoga segala usaha kita dalam menghidupkan bulan Ramadan ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Nur Christina Ramadhani binti Muhammad Izham Shah mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua. Sekian, jumpa lagi.